Assalamualaikum. Aku baru balik gym. Jam sekarang 3 pagi, geng. Inilah masa yang aku ada. Alhamdulillah, turun dari 124 kepada 122.9 hari ni. Alhamdulillah, ada sedikit turun lah. Walaupun tak banyak, tapi jadilah untuk hari ni. Jadi geng, aku ada sedikit nasihat untuk bagi kat korang hari ni lah, ataupun pagi ni. Hidup ni kan pelik sikit. Kadang Allah uji kita ni bukan sebab dia nak jatuhkan kita ni, tapi sebab dia nak tengok kau ni hamba yang kuat atau hamba yang banyak alasan. Ramai orang sekarang masalah dia bukan berat pun, cuma dia terlebih fikir, overthinking, sampai benda kecil boleh jadi kes mahkamah. Jadi geng, dengar aku cakap ni. Kalau kau jatuh, kau bangun. Kalau kau sakit, kau sabar. Kalau orang tak suka kau, relax je. Kau ni bukan nasi lemak. Takkan semua orang nak tambah sambal ni tak. Jadi chill. Yang penting jangan jadi manusia yang miskin akhlak. Miskin duit boleh cari, geng, tapi kalau miskin adab, kau kaya pun orang menyampah. Jadi kan ingat satu benda. Kita ni hidup bukan nak menang dekat mata manusia, kita nak menang dekat sisi Allah SWT. Jaga solat, jaga hati, jaga mulut, InsyaAllah rezeki cari kau. Assalamualaikum.